A Day in My Life di Tehran, Iran. Hari ni kakak ipar ajak makan lunch di luar. Biasanya kalau saya pergi Iran memang macam ni, kakak ipar akan jemput untuk makan di restoran. Kami pergi ke restoran nama dia Das Kitchen. Restoran ni menyediakan makanan Iran dan makanan barat. Sebab dah muak makan daging dan ayam, saya order ikan talapia goreng dan mashed potato. Dari restoran, kami menuju ke Opal Shopping Mall. Jalan agak lengang sebab hari ni hari Jumaat, weekend di Iran. Selain tu, ramai orang pergi bercuti sebab kerajaan bagi cuti untuk membendung protes yang berlaku di Iran. Itu bangunan Opal Shopping Mall dan nak masuk parking, saya perasan ada kereta jantu kat situ. Shopping mall ni antara yang kita orang suka pergi sebab macam-macam ada. Keseluruhan ada 13 tingkat untuk kedai dan campur parking ada 26 tingkat. Saya singgah dekat kedai jual minyak wangi Imitation. Saya jumpa jenama yang dah lama saya cari, iaitu Versace Bright Crystal. Tak mampu beli yang ori, kita beli yang tiruan je lah. Dan kita orang berehat di coffee shop. Dari sini boleh nampak Menara Milad. Kali ni kita orang tak minum kopi tapi minum teh dan juga ni teh bunga telang. Saya rasa bunga telang lah, dalam bahasa Inggeris dia butterfly pea kan. Dan dalam bahasa Farsi dia orang panggil gul gaf zabun. Setiap kali balik ke Iran memang kita orang paling suka aktiviti food hunting ataupun coffee shop hunting. Sebab kat sini memang banyak sangat restoran. Dari Opal Shopping Mall tu, ni kita orang bergerak menuju ke rumah pakcik husband saya. Kat sini makan lagi. Itulah kerja saya kat Iran, makan. Tapi belum habis korang, ni baru pukul 6 petang. Sekejap lagi saya ajak pergi makan. Tu pakcik husband saya. Sampai rumah pula, bapa mertua saya kopekkan buah tembikai. Dan makanan terakhir untuk hari ni, saya makan kebab hati kambing. Korang tengok macam mana husband saya ambil video saya makan. Tapi saya memang betul-betul menikmati sebab ini antara favourite food saya di Iran.